tertinggal. Apa ni tanah-tanah kau ingat senang nak kulaukan tanah tu. Hawa. Siap buat finishing tadi tu. Apa benda pula kau kena buat? Cek gantai, tegangkan gantai. Spray balik minyak dekat gantai. Oil filter kalau berkeladak cuci. Lepas tu minyakkan balik. Cuci dia pakai special punya chemical. Lepas pakai tu spray balik air filter tu pakai special spray. Memang air filter spray. Itu pun sebotol 100. Cuci air filter pun sebotol RM80. Tapi boleh pakai ulang lah. Tapi kena modal lah sibat. Gantai dah, itu dah, air filter semua dah, motor dah kilat. Lepas tu apa? Parking lah parah. Kau rasa jalan kerja dia buat berapa lama? Engkau pergi buat sendiri. Buat dekat rumah. Kau ingat aku amat sangat kena buat job ni. La ilaha illallah. Kau tahu tak ini barang tak berbaloi sebab satu motor satu staff buat lebih kurang setengah hari ke 1 hari baru siap. Staff punya gaji 1 hari dah berapa ratus. Rupa buat motor kau ni aku cakap kau 150 ke 200. Kau rasa berbaloi ke buat ini barang? Ini pasal apa kita buat? Sebab ini motor customer ke regular customer kita. Kita memang jaga motor dia, kita piara daripada dia beli sampai le ke ni naik ke ni jam. Itulah beza kita orang punya servis kepada daripada orang lain. Ini job memang aku galak kau buat dekat rumah. Lagi bagus sebenarnya rider memang kena cek sendiri motor dia. Setiap tempat yang dia pegang, setiap tempat yang dia touch tu, dia tahu skru longgar tak longgar apa semua. Dan motor dia lebih care dengan rider sebenarnya, kau tahu. Satu lagi lah, lepas tu siapa yang argue siap DM aku tanya itu tanya ini. Dahsyat kedai Melayu macam ni hari Boleh untung mari sini. Aku sediakan barang, engkau pergi sental. Aku ajar kau cara buka, cara pasang, cara buat. Acam, boleh. Engkau dah rasa nanti lepas tu kau cakap dengan aku. Engkau tiak dengan aku. Berbaloi ke tak berbaloi ini barang? Aku menyampah betul lah. Asyik-asyik keluar ayat. Kedai Melayu tu lah orang nak support, nak itu, nak ini. Tapi kau minta kurang teruk-teruk. Engkau kalau nak support, kau janganlah minta kurang berapa harga orang bagi. Kau bayar aja lah. Lepas tu kedai Melayu tu, musibat. Kau duduk kat tanah Melayu. So population kat Malaysia ni memang penuh orang Melayu lah. Majoritinya Melayu. So kau apa-apa jumpa kau lebih mudah jumpa orang Melayu berbanding bangsa-bangsa lain. Kau pergi dekat China, population dia penuh orang China. Apa-apa jadi punya menipu kau kebanyakannya adalah orang Cina. Kau pergi dekat orang putih, apa-apa jumpa kau jumpa orang putih punya yang buat kau itu ini. La ilaha illallah. Otak kau ni, pola pemikiran kau ni betul-betul slow lah. Patut kau kat takut yang itu. La ilaha illallah. Tapi apa-apa pun, siapa yang selalu support kita tanpa henti-henti tu, terima kasih banyak-banyak lah. Ramai support macam-macam support. Yang support berhutang bertahun tak bayar pun ada. Lepas tu dah hutang kita kontak tak ada bunyi langsung pun ada. Terima kasih sahabat.